game. Pot game? Yes. Oh, Alia tengok. Banyak gila kamera. Oh, saya tahu. Okay. Hai guys, Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya semua. Nak tahu tak? Raya ni bukan sekadar perayaan tau. Tetapi ia kemaafan dan kebersamaan. Kami dari TV SAS ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Jadi, kena lain daripada yang lain lah. Okey, baiklah. Macam bosan lah si podcast ke apa ni. Kita macam ni. Pod game. Pernah dengar? Tak pernah. Saya pun tak pernah dengar. So, mari kita start. Okey Alia, sebenarnya kan kita bukan sekadar 2 orang je tau. Wow. Tetapi kita ada tetamu jemputan dari semua lembaga. Ish, siapa ni? Tertunggunya. Okey, marilah kita jemput orang yang pertama, iaitu editor terbaik TV SAS. Dipersilakan, Farah! Selamat datang Farah. Bagai bulan di pagar bintang. Oh. Okey Farah. Lepas sikit ya. Boleh perkenalkan diri sedikit. Nama saya Farah. Saya editor TV SAS. Kalau nampak video yang gempak tu, saya lah orangnya. Betul. Okey, baiklah. Selain daripada Farah, kita juga ada lembaga yang lain-lain. Lembaga pengawas sekolah. Mari kita jemput pengawas kita tu. Dipersilakan Aki. Pengawas. Okey. Oh, assalamualaikum. Masya Allah. Oh, sorry. Okey, silakan. Nama diberi Muhammad Akif Darwish bin Muhammad Ikhwan. Saya disandarkan jawatan sebagai penolong ketua pengawas 2. Semua masalah kat sekolah ni saya lah. Saya yang handle. Saya. Bukan. Jadi ada apa-apa macam bakat ke nak tunjuk kan? Bakat nak tunjuk. Saya boleh berzapin. Masya Allah. Sila. Boleh. Boleh. Dengan pakaian tu. Okey, mari kita bagi sedikit ruang. Oh wow. Nampak. Oh, menarik. Kat sini dia nak keluar. Baiklah, kita akan continue dengan tetamu yang seterusnya. Jadi, tetamu ni merupakan pembimbing rakan sebaya. Dengan itu, kami mempersilakan Izzatul Askarina. Mana Izzatul? Oh, menawannya. Wah. Okey. Hai, nama saya Izzatul Askarina daripada Wakil PRS. Fun fact about saya, hanya menjadi manusia. Tapi saya boleh jadi pengaruh untuk korang juga. Okey, valid. Ada bakat tak? Ada bakat nak tunjuk tak? Tak apa kot, simpan je lah. Okey, baik. Tanpa buang masa, mari kita jemput yang seterusnya, iaitu Pengawas Pusat Sumber Sekolah iaitu Adi. Hari Raya, hari kita bersukaria. Okey. Tengok. Hey, what's up guys? Saya dari Pusat Sumber Sekolah. Nama saya ialah Muhammad Adi Izani bin Zulmi. Saya dari kelas 5 Bakti. Wakil saya dalam pengawas Pusat Sumber ialah Ketua Surat Khabar. Wakil jawatan saya. Salah. Adik ada bakat terpendam yang nak tunjuk kat kita orang? Bakat pendam saya, sebenarnya saya pandai menyanyi. tadi saya dengar suara-suara mana. Oh, itulah. Boleh tak nyanyi sikit? Boleh request lagu apa nak? Lagu raya lah. Lagu raya. Okay, saya nyanyi sikit. Lagu Okay, Iman Troy baru keluar. Oh, Iman. Okay. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey. Sikit je. Itu je saya ingat. Okey. Boleh kekal pendam. Sangat menghiburkan. Boleh kekal pendam ya? Okey, baiklah. Baik, mari kita jemput Naib Pengerusi Sidang Redaksi, Nur Naimi Safia. Hai. Okay, Naimi sila ke tengah dan perkenalkan diri. Hai, nama saya Naimi. Saya dari Sidang Redaksi. Okey.
Cuba ada sepakat terpendam tak yang macam Naimi nak tunjukkan kat kita semua ni? Yang saya tak pernah share, saya pandai masak saya. Kenapa semua orang tak okay, tak apa. Boleh percaya ke ni? Okey, bolehlah masak buttermilk kita orang sekejap lagi ya? Boleh. Okey, baik. Tapi kita ada lagi seorang sahaja lagi, iaitu bukan ada jawatan apa-apa, tapi wakil sekolah kita, wakil murid. So dengan itu, mari kita menjemput Kaisara. Ada bau-bau duit raya lah. Mana Kaisara? Saya ni rakyat biasa je, tapi jangan pandang rendah lah. Orang yang biasa ni kiranya orang paling luar biasa lah. Okey. Okey, baik. Kaisara ada Ya. tak bakat terpendam? Yang lain semua dah bagi tahu dan dah tunjuk. So, Ya. Kaisara ada tak? Bakat terpendam saya ni tak adalah banyak bakat, tapi yang paling pun saya main gitar lah. Itu je. Boleh lah, kita berduet nanti. Saya baju pun dah matching. Jadi selepas kita dah buat perkenalkan semua-semua lembaga dan Kaisara dan semua-semua, kita akan teruskan kepada segmen permainan kita. Nak tahu tak tajuk dia? Nak tahu tak? Serius tak? Tak dengar lah. Okey, tajuk game tu. Tajuk game dia adalah Kad Raya Si Loser. Okey, baiklah. Kita akan terus ke segmen yang kedua, iaitu game. Okey? Apa tadi? Ingat tak nama game tadi? Saya dah cakap dah tadi? Apa? Kad Raya Si Loser. Okey, sebelum saya edahkan kad ni, saya nak kenal lah korang kan. Okey, start daripada Izatul lah ya. Izatul kan wakil PRS kan? So, PRS ni buat apa je sebenarnya? Ada kerja apa je? Okay, kita PRS ni kita orang macam kita nampak je happy semua ni. Semua muka-muka macam ni semua je happy. Tapi dalam diam kita ada masalah kita sendiri yang kita tak dapat nak luahkan kepada orang lain. Betul, kita ada contoh kat sini. Boleh? Boleh tak tu? Nanti saya pergi. Walaupun diorang susah nak luahkan, mungkin diorang macam ada satu benda tu diorang tak rasa nak luahkan kepada orang terdekat. Diorang boleh je jumpa kita orang dekat bilik kaunseling. Tak, sedih. Teruk sangat tu. Boleh refer kot. Okey, awak dah ada patient pertama. Alamak. Patient pertama, patient kedua. Okey, baiklah. Terima kasih. Itu saja, Izatul. terima kasih. Okey, daripada Izatul kita juga ada pengawas kita lah yang mungkin kena jumpa kaunseling sekejap lagi. Ya. Okey, Akif. Sebagai ketua pengawas 2 lah kan. Macam mana Akif bekerja tu? Macam mana lah? So benda ni agak biasa nak deal dengan ni bukan senang. Ada certain orang je yang boleh buat. Bagi saya senang sebab saya berpengalaman. Saya pernah menjadi pengawas dari darjah 1. Darjah 1. Percaya? Tak. Okey, saya start pengawas dari form 3. Start form 3 tu saya bertungkus lumus lah. Saya memang target nak dapatkan jawatan. And Alhamdulillah saya disandarkan sebagai penolong ketua pelajar dan penolong ketua pengawas 2 tahun 2026. Wow, Dan guys. terima kasih. Oh, ada soalan. Sabar. Saya awak dendam tadi. Okey. Kamu kata kamu handal budak-budak kan? Okey. Tapi kenapa unit disiplin hantar dekat kita orang? Okey, jawab. Okey. Ready to be cooked. Here's the thing. We discipline team. We get kita orang dapat nak speaking. Kita orang dapat murid yang bermasalah. Kita orang just untuk rekodkan dia punya kesalahan saja. Yang bermasalah ni tugas disiplin dah settle. Ya dia nak bagi dia elok, pergi hantar disiplin. Itulah kerjasama antara unit PRS dan unit disiplin juga, unit lembaga pengawas. Kita saling membantu. Okey, dah tak ada beef kosong-kosong. Okey, terima kasih. Itu saja daripada saya. Kan, raya ni kan saya dah cakap tadi awal-awal bukan sekadar perayaan kan. Kena ada kemaafan. Betul. Okeylah, baiklah Hadib.
kalau silakan. Okey, Apa kalau kerja sebagai pengawas pusat sumber ni, senang je kerja dia. Masuk library, susun buku, jaga kaunter. Dalam ni pun sejuk, tidur. Tidur. Bukan. Saya tidur, yang lain buat kerja. Oi kantoi. Cikgu kau. Okey. Baiklah, enough about Adib. Adik daripada awal tadi non-stop. Okey. Naimi, boleh tak bagi tahu kita orang kerja-kerja Naimi dalam sidang redaksi dan apa pengalaman Naimi lah? Okay, baiklah. Dalam sidang redaksi ni, kita orang banyak uruskan majalah sekolah. Kita orang akan kumpulkan semua murid dalam sekolah ni dan ambil gambar dia orang lah, gambar kelas lah. Dengan gambar-gambar pokok apa semua yang penting-penting untuk letak dalam majalah. Lepas tu, pengalaman saya sebagai ahli sidang redaksi, biasa je sebab kita orang duty for 3 times a year actually. Lepas tu, saya menyandang jawatan naib pengerusi. Padu. Okey, Farah boleh tak ceritakan sikit cerita-cerita Farah buat apa video tu kan? Edit, cara Farah edit macam mana boleh jadi gempak sangat macam tu? Saya selalu dapat idea daripada TikTok sebab saya macam minat untuk buat vlog. Tapi itulah, saya tak ada duit nak pergi jalan-jalan. So macam, ya boleh juga kita pergi holiday. Ya, saya ada soalan lah. Kan kalau edit video ni kan kena dengan depan komputer, depan full semua. Kan kena refer TikTok. Tak, macam mana bahagikan masa lepas tu tak kena distract lah? Okay. Maksudnya sambil edit sambil scroll. Okay. Okay, edit tu macam kita ada deadline tau. So macam kalau saya selalu buat last minute. So macam kalau kita dah nak kata dah pula. Okay. So mula macam nak bagikan sebenarnya nak buangkan rasa malas tu, kita akan scroll dulu. Lepas tu macam dah penat, kita edit. So macam dah malas lagi, kita scroll. Lepas tu dah penat, kita kena edit. Macam tu lah, ikut mood. Okey lah, terima kasih Farah sebab selalu edit video kita orang gempak-gempak. Kami sangat menghargai kamu. Okey, last but not least, wakil pelajar kita iaitu Kaisara. Saya bukan pelajar biasa je. Saya ni boleh jadi ketua kepada murid-murid lah. Kononnya lah. Ketua kelas lah. Saya ni tak adalah boleh jadi ketua sangat. Tapi tu je lah, saya ni biasa je sebenarnya. Tak ada luar biasa. Okay. Tidak mengapa. Di hati kami, kamu sangat luar biasa. Ya. Okey, baiklah. Alia boleh terangkan sikit tak game ni? Orang yang pertama perlu memberikan kadnya kepada orang kedua. Orang kedua perlu beri salah satu kadnya kepada orang ketiga. Dan begitulah seterusnya sehingga orang yang terakhir memberikan kadnya kepada orang yang pertama. Sebelum pusingan kedua dimulakan, akan ada mini game di mana orang yang menang mini game boleh memberikan kadnya kepada sesiapa sahaja yang dia mahu. Dan sesiapa yang memegang kad loser di akhir pusingan tidak akan dapat duit raya. Baiklah, saya ada kad di sini. So, jangan tunjukkan sesiapa. Keep it to yourself. Okay, so sini kita ada crew. Crew, which is selamat lah kalau dapat yang crew ni kan. Dan kita ada yang semua orang nak avoid. Loser. So, siapa yang dapat loser ni kira kalah. No duit raya. Sebelum tu saya shuffle dulu lah ya. Kan dah nampak mana satu. Shuffle paling laju-laju. Saya boleh shuffle? Tak payah. Siapa yang ni ke? Bukan shuffle yang tu. Bukan shuffle tu lain. Shuffle tu lepas ni kita boleh buat. Dia nak show. Boleh lah, shuffle ke depan ni. Okay, Sila. Boleh ke sekali shuffle? nak shuffle sekali. Shuffle kan. Okay, baiklah. Okay, sila ambil. Terima kasih. Ambil. Sorry. Arigato. So, boleh start Aki. Start. Arena nampak sangat dah. Sampai hati Main fitnah je. Adik. Oh. Bahaya ni.
jangan pandang. Ya. Okay. Permainan macam tenggang. Senyap oh. Ya. Serius lah semua? Siapa lah yang dapat loser ni ya? Okay, baik. Okay, baik. Semua dah tengok kad masing-masing? Dah. Okay, sekarang ni kita akan ada mini game. So, cikgu kita akan berikan soalan-soalan. Korang kena angkat tangan, sebut nama Tak boleh tersasul, tak boleh sebut nama kawan, tak boleh tak boleh. Okay, siapa dapat kumpul markah yang paling banyak, dia boleh bagi kad dia yang dia ada ni dekat siapa-siapa yang dia nak. Dia automatically dah boleh escape. Kita dah menang lah, dah out daripada game. Dapat duit. Dapat duit. Ting. Okay, semua ready? Dah ready nak jawab soalan? Ready. Tak dengar. Ready. Okay. Alright, baik cikgu. Berikan soalan yang pertama. Okey, siapakah Lasas Kesultanan Melayu Melaka? Astaghfirullahalazim. Ada. Lambat sangat. Naimi, Paramir Suara. Padu. Enough. Next question, Jusayo. Bacakan ejaan katahan mountain. Ada nak? Mountain. M-O-U-N-T-A-I-N. Okay. Soalan yang seterusnya. Matematik. Oh no, matematik. Alah. Berapakah jumlah nilai darab 3? Adik. 27. Jawapannya betul. Matematik memang adik je. Ya. Okay, kita tak payah. Okay. Okay, baiklah. Next question, please. Berapakah jumlah 12 darab 3? Ada tak? 36. Betul. History. Okey, Melaka jatuh pada Portugis pada tahun berapa? Naimi. Naimi. Tahun 1927. Salah. Alia. 15 11. Betul. 15 11. History. Pada berapakah negara Malaysia dibentuk? Ada nak? Ada nak? Tahun 1963. Betul. Okay, baiklah. Kepada pemenang, iaitu saya. Okay. So, pemenang boleh bagi kad dia orang ni dekat siapa-siapa sahaja. Okay, so saya rasa lah saya nak bagi kad semestinya Akif. Orang banyak. So, dia lah loser. Dah Akif, enough lah Akif ya. Okay. Baik, kita teruskan ke Izzatu pula. Izzatu start dulu, bagi dekat Naimi. Kat dia tu. Oi. Main-main pula. Yang depan. Oh. Turn a blind eye on. Alia. Banyak sangat kau. Okay, so bukan Farah, bukan Amy. Bukan Alia. Bukan saya. Kau ambil, Dik. Kau ambil. Aku ambil. Bukan kat kau. Okay, dah boleh. Senang. Janganlah. Tukar balik. Okay.
Sabar. Okay, baik. Wah, banyak ya Kak Kif. Ui. Banyak ya? Ya. Laju. Oh. Okay, Boleh. Zatul. Okay, baik. Kita akan teruskan dengan mini game kita round kedua. Cikgu, silakan. Spell the word knowledge. 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 Next question. Spell the word ocean. Name it. OCEAN. Ocean. Okay. Berapakah jumlah 11 dan 6? 6. Betul. Finally. Seterusnya, juga matematik. Berapakah jumlah 4 dalam 11? Betul. Okey. History. Negara manakah yang menentang pembentukan Malaysia? Alia. Ya. Singapura. Salah. Okey. Salah. Naimi. Indonesia. Betul. Sama je Indonesia. Indonesia pernah menentang pembentukan Malaysia. Dia punya motor dia Ganyang Malaysia. So, kita dah ada pemenang tau. Naimi dah dapat 3 markah. Naimi, bolehlah pilih siapa yang Naimi nak bagi kad Naimi tu. Okey. Salah, saya kalah. Okay, lalu. Okay, baik guys. Ni adalah last segment. Semua enjoy kan main game tadi? Enjoy. Okay, alright, baik. So sekarang saya nak korang semua tunjuk kad yang korang dapat dekat kamera di situ. Okay? Okey. Alright. So kita start dengan Orang yang paling orang banyak yang paling kad banyak lah. kad. First card. Oh. Aku dah kata, okey. Crew, first crew. Second. Oh. Okay, selamat lagi. Okey. Yang kali ketiga. Dari Naimi. Ada teka dah. Dah cakap. Kat Naimi. Okay, so Akif tak dapat duit raya. Kosong. Loser. Terima kasih. Oh, ni semua saya punya kan? Alright, so Terima kasih, Ibu. daripada Encik Zatul, Tok Naimi, Tok Farah, untuk Alia, Tok Kaisara, adik saya. Dia ni. Terima kasih. Akif tak dapat. Alah. Okay. Dah habis, kita tunjuk kat Akif lah. Okay. Oh. Terima kasih cikgu-cikgu di belakang dan juga cameraman yang bidadari kita, camera girl. Ya. Okay, ni Akif punya. Keluar. Okay, baiklah. Tamatlah kita punya segmen dapat game. Yeay. So, kami harap anda enjoy game kita hari ini dan juga buat kenangan yang ramai dengan kawan-kawan anda pada jamuan raya di sekolah nanti. So, kami dari TV SAS ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf lahir dan batin.